Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke Buletin Gadget edisi yang kedua pada bulan Ramadan ni. So, tanpa buang masa, jom aku tunjukkan kepada korang berita-berita menarik pada minggu ini. Kilang AI pertama di Malaysia. Korang nak tahu tak yang Malaysia kini dah ada kilang AI sendiri? SNS Network bekerjasama dengan Nvidia baru je melancarkan perkhidmatan AI berasaskan awan yang pertama di negara kita. So apa yang best? Untuk pengetahuan korang, kilang tu menggunakan 64 unit GPU Nvidia Hopper dengan 8 server Dell PowerEdge XE9680. Selain itu, dia juga menawarkan konsep GPU as Service untuk bantu syarikat tempatan guna AI. Di samping itu, kilang AI ni juga menyediakan 50% kapasiti untuk syarikat komersial, 50% lagi untuk latihan, POC, bootcamp dan juga hackathon. Bagi syarikat di luar sana yang ingin melanggan, ia tersedia untuk dilanggan pada harga RM35,000 sebulan untuk satu GPU Nvidia Hopper, RM240,000 sebulan untuk satu server Dell dengan 8 GPU, dan tidak lupa juga ada langganan fleksibel bagi bulanan, tahunan ataupun tempahan GPU hingga 3 tahun. Jadi sekarang kenapa pentingnya kehadiran kilang AI di negara kita ni? Pertama, kilang AI ni dia membantu syarikat Malaysia dan juga serantau dalam sektor keuangan, pendidikan, telekomunikasi, kesihatan, pembuatan dan banyak lagi. Dengan adanya pusat data tempatan di Cyberjaya, data kita kini lebih selamat dan juga patuh undang-undang Malaysia. Dan tidak lupa juga ini selari dengan aspirasi Malaysia untuk menjadi hub AI dan juga inovasi serantau. Western Digital tidak lagi hasilkan SSD. Jenama pembuat storan Western Digital keluar dari pasaran SSD. Serius lah? Serius? Mestilah serius. Untuk pengetahuan korang kat luar sana, Gegasi Storan kini rasmi berpisah dengan perniagaan memori flash NAND dan tidak lagi hasilkan SSD. So sekarang ni apa yang berlaku? Yang pertama sekali, SanDisk kini ambil alih operasi memori flash dan juga SSD. Sementara itu, Western Digital ataupun WD fokus sepenuhnya pada HDD, iaitu cakra keras. Dan sebenarnya korang jangan terkejut kerana keputusan ini telah pun dirancang sejak Oktober 2023 lagi. Jadi kesannya adalah tiada lagi SSD jenama WD di pasaran dan WD jangka permintaan HDD meningkat, terutamanya industri AI dan juga pengkomputeran awam. But yang buatkan aku tertanya kenapa HDD ni masih lagi relevan. Jawapannya adalah AI dan juga public service masih lagi bergantung kepada HDD untuk menyimpan data berskala besar. Plus kalau diikutkan HDD lebih murah per terabyte berbanding SSD. So sebab itulah ia menjadi pilihan utama bagi penyedia storan yang besar. Dark Factory mula beroperasi di China. Korang pernah dengar tak kilang yang beroperasi dalam gelap sebab dia tak ada manusia langsung? Inilah dia konsep Dark Factory, sebuah kilang pintar yang berfungsi 100% automatik 24 jam tanpa henti. Okey, sebenarnya apa tu Dark Factory? Dark Factory itu adalah sebuah kilang yang dikendalikan sepenuhnya oleh robot. Dan macam aku katakan tadi, disebabkan tiada pekerja, tiada manusia, maka tiada keperluan kehadiran cahaya di dalamnya. Sebab hanya mesin AI saja yang bekerja. Jadi secara tidak langsung kurangkan kos tenaga pekerja, lebih cekap dan juga lebih selamat. Siapa yang dah gunakan konsep ni? Jenama telefon pintar Xiaomi dah ada Dark Factory di mana dia dapat menghasilkan phone boleh lipat dalam 200 langkah automatik saja. Selain tu, jenama Chang'an dapat pasang kereta baru dalam 60 saat sahaja. Dan sekarang ni negara China menjadi peneraju kepada Dark Factory kerana bandar Shenzhen dan juga Dongguan ada 15,000 syarikat yang telah pun beralih kepada sistem AI. Selain itu juga sektor pembuatan cepat beradaptasi kepada robot dan juga IoT. Hutang buy now pay later di Malaysia semakin meningkat. Untuk pengetahuan anda di luar sana, beli sekarang bayar kemudian. Buy now pay later semakin popular di Malaysia. Dan sekarang ni jumlah transaksi telah pun meningkat kepada 7.1 bilion pada pertengahan kedua 2024 berbanding 4.9 bilion sahaja daripada pertengahan pertama sebelumnya. Kalau korang nak tahu, seramai 51 juta pengguna aktif BNPL di kalangan rakyat Malaysia yang kebanyakannya berumur 21 ke 45 tahun dan mempunyai pendapatan bawah RM5,000. Walaupun hanya 0.2% daripada hutang isi rumah negara, kerajaan tetap bimbang kerana ia boleh meningkatkan beban hutang rakyat. Sebab itulah RUU kredit pengguna dibentangkan di Parlimen untuk melindungi pengguna daripada charge tersembunyi. Kedua, memastikan transaksi BNPL ni lebih telus. Dan yang ketiga, mengawal syarikat BNPL supaya lebih bertanggungjawab. Jadi kalau undang-undang ni lulus, Suruhanjaya Kredit Pengguna akan mengawal silia transaksi ataupun urusan BNPL di Malaysia. China hasilkan chip tidak berasaskan silikon. Okey guys, korang tahu tak? China baru saja mencipta sesuatu yang bakal mengubah arus semikonduktor dunia. Sekumpulan penyelidik dari Universiti Peking mengumumkan kejayaan mencipta transistor 2D yang 4
40% lebih pantas berbanding chip 3 nanometer Intel dan juga TSMC, tetapi 10% lebih cekap tenaga dan yang pastinya ia tidak lagi bergantung kepada silikon. Bagaimana dia berfungsi? Okey, chip ni dia menggunakan Bismuth based transistor yang mana dia bukan silikon seperti chip yang tradisional ataupun kebanyakan yang ada dalam pasaran ketika ni. Keistimewaan chip yang baru ni apa? Dan keistimewaannya adalah dia lebih kecil, lebih cekap dan juga bebas daripada had teknologi silikon yang semakin sukar untuk kita kecilkan. Dan aku yakin korang mesti tahu China buat begini sebab dia nak lari daripada sekatan teknologi daripada Amerika Syarikat yang semakin lama semakin menyukarkan China untuk mendapat chip silikon tercanggih. So, secara tidak langsung halangan ini memaksa mereka untuk mencari penyelesaian yang baru. Dan jawapannya adalah Bismuth based transistor tu. Apa yang membuatkan Amerika Syarikat tidak senang duduk adalah jika teknologi ini berjaya dikomersialkan, China mungkin tidak perlu lagi bergantung kepada chip buatan negara-negara barat. Baiklah guys, kita dah sampai penghujung Buletin Gadget pada minggu ini. Aku harap sedikit sebanyak berita-berita yang baru aku sampaikan sebentar tadi kepada korang dapat memberikan input dan juga insight akan apa yang berlaku di sekitar kita untuk sepanjang minggu ini. Dan seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tiada sebarang perasaan daripada kami di Wiser, namun pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Itu sahaja daripada aku, Firdaus. Assalamualaikum dan selamat berbuka.